Sulaiman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan periklanan Kementerian itu pada 2018. Amir, saya cuma nak ucapkan terima kasih. Kalau boleh, percepatkan sikit proses ni ya. Cik Farid, ni apa ya? Alah, hanya tanda penghargaan. Tiada siapa pun perlu tahu. Amir, kau tahu ni salah. Duit ni bukan mudah. Tapi risikonya... Alah, ambil je lah. Lagipun semua orang buat. Rezeki jangan tolak. Amir, kau tahu tak integriti ni bukan hanya masa orang tua kita, tapi macam mana kita buat pilihan tu. Faham tak? Okey. Tapi bang bila fikir balik, abang kan selalu ajar anak-anak saya tentang kejujuran. Tapi saya haraplah abang ni tak terlibat dalam rasuah. Tak ada lah. Abang okey je kat kerja tu. Ya ke? Tapi saya haraplah abang ni tak ada terlibat. Sebab abang kan ajar kita orang ni tak ada rasuah apa semua kan. Didikan agama pun apa, abang ajar kita orang pun elok je. Tapi saya haraplah abang ni tak ada terlibat pun. Faham? Tapi ni cantik lah buat bilik kita kan. Kalau aku terima, apa contoh yang aku tunjukkan? Tuan Amir, kesalahan menerima rasuah boleh membawa hukuman berat. Hilang kerja, hilang maruah. Amir? Ya, Puan. Ini kerja yang awak perlu selesaikan. Okay. Awak kena ingat, kita ada dasar zero tolerance to corruption. Ya. Jika ada apa-apa tawaran yang mencurigakan, laporkan segera kepada saya. Baik, Puan. Saya gerak dulu. Okey. Cik Farid, saya tak boleh terima ni. Semua proses perlu ikut saluran yang betul. Oh, baiklah. Saya faham. Senyuman mungkin sembunyikan dilema. Tapi integriti menentukan siapa kita sebenarnya.